Yatim piatu gara-gara anak ada ilmu. Yang sedih, lebih sedih pakan. Yang yatim piatu gara-gara anak ayah ada ibu, nah batasan. Nah tingkat penghabisannya, tingkat 15 tahun umur. Kaliwan 15 tahun tu lagi runtuan juga nak umur 70 tahun. Yatim yatim dia orang besar Belanda, ni pun yatim dah untuk luar. Nah kalau tapi naudzubillah yatim. Anak ilmu, anak adab, yatim dunia dan yatim di akhirat. Sebagaimana firman Allah, "Man kana fi hadhihi a'ma, fahuwa fil akhirati a'ma, wa adallu sabila." Sewayana alam dunia ni buta bukan Tuhan, yang buta dunia, buta terus oleh orang akhirat rumah. Bahkan lebih lebih sesat jalannya. Buta mata. Allah berfirman dalam ayat lain, "La ta'mal absar, walakin ta'ma qulubu lati fi sudur." Kan buta mata bukan Tuhan. Puji yang lebih sedih, buta hati yang dalam dada. Dan kamu buta mati. Mati lebih berapa buta? Budak-budak. Ya diri hantu hati jahil, hati mati kira. Budak-budak. Yang buta betul-betul. Anak lain jalan. Untuk tafude mati mereka mati. Nyan mereka sama-sama beramal. Yang wasiat leluk maki baan agama. Sebenarnya yang betul tausiah leluk maki. Mereka kamu tausiah. Mungkah pada bulan ubi tausiah betul. Nan taban, buat taban. Mami tausiah leluk maki. Di mana tausiah? Ya bunaya, hanilun. Alaika bimujadaratil ulama. Wastimai kalamin hukama. Fa inna allaha yulqal bal maita minuril ilmi wal hikmah. Kama yuhil Allah biwa bili matar. Hai anulun berkewajiban dengan saya menuduk saya ulama dengar-dengar tua kata-kata ulum hikmah dan bijaksana. Karena Allah Subhanahu wa taala kepada yatim-yatim tu anti jahil dengan cahaya ilmu dan hikmah sebagaimana perbandingan Allah. Dia bude bumo mati dengan diujian. Jangan kalau dijumu dia yang sengku kena tuju puja ada buje. Ada buje begini kau tadi. Tapi alhamdulillah kaitu ujian di malam dua. Ini dah mula abang sini, mudah-mudahan tengok. Ya, yang kedua, media orang ilmu. Belum dah dengar nasihat, dakwah. Anak berkait dan faedah. Dia dah dengar anak doa main. Media kerana media anak ilmu, tapi alhamdulillah, media kerana ilmu lagi kau budak maya. Anak dia dengan alam daya. Nurata dah berkait dan dengar nasihat Melayu. Masih keren berpada. Jadi ilah nak bersama, walaupun sebelum para malam panjulah. Usaha peduli itu ya bangga ada anak tu 12 harap 12 tapi gelam kedua ya ban anak besar bekan sabar ke negara dan mereka ada bulan ni yang tapi tabu Melayu dakwah lu Melayu berusaha lagi tabu dalam tanah masa ini dan tabu bantin mudah-mudahan dia ya jadi dengan demikian alhamdulillah yang kebenaran dia sudah buaya. Ya, boleh ada yang boleh Rasulullah ada hanya kepada alam bunyi kepemimpin kampung. Ya, ban hana lain jalan. Bet dua kami belajar menyana yang ilmu. Ubina pala yang paling dia begah. Itulah kami untuk ilmu. Apalagi anak dua. Jadi anak dua tu haitim good. Belajar kami haitim tajuk. Anak mil yang cerdas fikiran tinggi, cerdas fikiran lah kampung. Tak bantu wujud kita bawa. Dia wajib payah udah yang lebih dah kemah. Ya, jadi lu rasakan. Ya demikianlah sebagai tausiah singkat boleh yang bicaranya mudah-mudahan di mana benar untuk amalan saya. Apabila nanti sekret dua yang salah, dia sama-sama diperbaiki. Jadi dengan demikian ya yang penting kan yang tahu hadis doa penting. Doa mukul ibadah sabda Nabi doa pati ibadah. Ya ada putra ibadah. Dia baru bila dia anak putra kan aja. Dia menaji hebat saya nak doa pasti. Ya jadi mudah-mudahan ya doanya paling mustajabah. Pada arah ramai ini mulainya. Tahu hadis Nabi sabda, la yatami'u mala'un fa yad'u ba'dhum wa yu'minu ba'dhum illa ajabahumullah. Anak mutahun bukan Nabi sahabat-sahabat jamaah. Lagi dia mulanya yang ketim doa ni sebahagian. Ada yang ba'dhum berharap sebahagian nak mesti dengar. Ada sabda Nabi la yatami'u
Madaun, fayad'u nisfuhu wa yu'minu ba'duhu wa nisfuhu. Ajab Allah, ada bukan Nabi mana? Ana tahu tu betul-betulnya yang ketim doa di sini kawannya. Dengan